Adik, adik nak gimana, Dik? Dah nak maghrib ni. Adik malam ni nak pergi tidur rumah kawan ya? Tak payahlah, Dik. Ayah tak sihat ni, Dik. Baguslah ayah tak sihat. Adik takut ya kalau penyakit ayah nanti berjangkit dengan adik. Siapa susah? Adik juga susah ya. Dik, tak payahlah, Dik. Nanti siapa nak ambil ubat, nak ambil air untuk ayah? Ayah tak larat, Dik. Kejaplah ya. Ubat batuk, ubat cacing, ubat kirik. Nah ayah. Air, ubat. Ayah nak minum, ayah nak makan, ayah ambil je dekat sebelah ni adik pergi dulu tau ayah. Dik, tak payahlah, Dik. Dik. Alah, esok pagi adik baliklah ya. Adik. 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 Ubat apa ni? Re, pa, ta, sa, ti, ko. Yasin, wal Quran, ya hakim, innaka minal mursalin. Ya. Adik dah balik. Ya. Kau budak. Kau dari mana semalam? Kau pergi mana semalam? Adik pergi tidur rumah kawan adik lah bang semalam. Ayah tenak-tenak boleh kau pergi tidur rumah kawan kau? Tapi semalam adik dah sediakan air, ubat sebelah ayah aja pun. Ayah boleh je makan sendiri, minum sendiri. Kau tengok tu. Tu kau tengok tu. Sofia berlakon ke bang? Bukan yang tu, yang berbungkus tu. Ayah ke? Ayah! Tak payah, dah terlambat dah. Kau pergilah dengan kawan kau. Pergilah tidur rumah dia. Dia segala-galanya untuk kau kan? Kau dah tak ada bapak lah sekarang. Kau ni memang anak tak guna tu tak? Aku sentuh sikit je lah. Ayah! Ayah! Adik Pergi jumpa kawan kau. Adik menyesal ya. Adik takkan tinggalkan ayah lagi ya. Tolonglah ya. Bangunlah ya. Budak tak guna. Ayah. Ayah jangan tinggalkan adik ya. Jangan tinggalkan adik. Dik, kenapa menangis ni? Ayah. Ayah adik minta maaf, minta ampun ya. Kalau adik tahu ayah nak mati semalam, adik takkan tinggalkan ayah. Mati? Siapa mati pula? Ayah, adik minta maaf ya. Adik berdosa dengan ayah. Kenapa, Dik? Tak, apa ni? Ayah hidup lagi Habis tu ya, siapa jenazah dalam rumah kita ya? Itu bukan ayah ke? Astaghfirullahalazim. Jenazah? Jenazah siapa pula? Mari sini, mari tengok-tengok, jom. Ni bukan jenazah, Dik. Ni dia orang tengah belajar mengaji. Dah, adik pun naik mengaji. Naik mengaji. Tadi Abang, ni adik sekali nak ngaji ni. Ayah. Jom. Pergi naik.